aku nak bawa korang satu pasar raya baru kat Malaysia ni. Dan hari ni perasmian dia dibuka. Jom kita tengok promosi grand opening BSK Freshmart Puncak Alam ni. Ramai gila guys yang beratur. Ayam segar RM1 seekor. Promosi ayam segar RM1 ni berlangsung selama 3 hari tau. Selain ayam segar RM1, seafood pun ada promosi opening tau. Ikan selayang RM4.99, ikan caru RM4.99, ikan keli RM4.99. Korang tengok seafood-seafood dia orang ni semua segar-segar. Harga pun murah-murah. Ada ikan udang, ketam, sotong. Sebab apa? Sebab BSK Freshmart ni ada bot nelayan dan jeti sendiri. Okey, hari-hari hantar seafood fresh ke cawangan dia orang. Korang tengok ni, hari pertama opening dah ramai macam ni. Korang jangan lepaskan peluang jimat ni tau. Meriah gila guys opening hari ni. Habis licin 400 ekor ayam RM1 hari ni kena serbu. 200 free goodies pun licin. Kalau korang nak register member card, masih dibuka sehingga kedai tutup. Hari ni sahaja. Okey, ada food truck, food tester, siap ada tarian singa lagi guys. Okey, esok dan lusa jangan lupa kota ayam segar RM1 dibuka semula. Okey, 300 ekor untuk esok, 300 ekor untuk lusa. Selain promosi ayam segar RM1 dan promosi seafood murah-murah, sayur dan buah pun ada harga promosi guys. Contoh, tomato 99 sen je per kg, timun Jepun 99 sen je per kg, carrot Cina 99 sen je per kg. Selain itu, sop bunjut ni 10 sen je, rempah sop tulang ni 20 sen je, bihun 99 sen satu paket. Semua murah-murah. Promosi opening ni start hari ni hingga 30 hari bulan 1 sahaja. Okey, share video ni kat kawan-kawan korang, keluarga korang yang duduk kat area puncak. Pergi serbu BSK Freshmart Puncak Alam sekarang sebelum habis.